Saingan Shopee Cup kembali minggu ini dengan menyajikan pilihan perlawanan yang menarik, khususnya aksi melibatkan DH Cebu vs Selangor yang pastinya menjadi tumpuan ramai peminat. Ketika ini, Selangor memimpin carta kumpulan A Shopee Cup dengan 4 mata selepas 2 perlawanan hasil kemenangan ke atas Tampines Rovers dan keputusan seri berdepan Buriram United. Kem Cebu pula tampak sebaliknya apabila kalah dalam 2 perlawanan awal kumpulan di tangan Chong An Hek Hanoi dan Tampines Rovers sekaligus berada di tangga tercorot tanpa mata. Di atas kertas, Selangor memiliki peluang besar berdasarkan rekod pertemuan lalu selepas The Red Giants menang dalam 2 aksi terakhir bertemu wakil Filipina ini ketika saingan ACL2 musim lalu. Pengendali DH Cebu, Glenn Ramos berharap dapat meraih 3 mata pertama dalam saingan Shopee Cup apabila bertemu Selangor FC malam ini. Ramos turut melihat aksi ini sebagai peluang kelab Filipina beradu kekuatan dengan pasukan ASEAN lain yang lebih kuat. Kejohanan ini ialah satu cabaran besar buat kelab-kelab Filipina, ujarnya. Sekian, itu sahaja ulasan untuk video kali ini. Teruskan bersama saluran YouTube Bola Kita News untuk ulasan berita harian bola sepak Malaysia terus kepada anda. Salam hormat dan Assalamualaikum.